Hari ini saya akan melakukan aktiviti hoki iaitu aktiviti zigzag. Selepas kita belajar week yang kelima, kemahiran asas iaitu tolak, pasi and dribble. Minggu ni saya akan membuat aktiviti kita akan improvekan lagi iaitu aktiviti zigzag untuk kemahiran kita juga. So yang pertama adalah kemahiran zigzag, aktiviti zigzag untuk improvekan kita punya lengan, bahagian tangan and bahagian kaki, dan belajar untuk kita alert dalam sesuatu aktiviti tu. Yang pertama adalah zigzag. Jom. Okey, aktiviti kedua pula adalah aktiviti dribble, tetapi dribble yang bukan dalam setempat, tetapi dribble yang mengacah dan mengimprovekan juga dalam kita punya aktiviti. So, yang pertama dribble. Seperti yang korang nampak tadi, latihan tadi adalah kita gabungkan segala aktiviti yang kita faham, yang kita buat untuk improvekan diri kita. Jadi, bagi pendapat saya, aktiviti yang tadi tu dapat mengacah daripada pihak lawan dan dapat mengimprovekan diri kita, dapat meyakinkan diri kita semasa kita dalam game. Jadi, aktiviti ini boleh dilakukan setiap hari untuk improvekan lagi kita punya kemahiran. Itu sahaja untuk saya.